Harta kita yang sebenar ialah yang kita sedekah. Nabi sebut, yaqulu ibnu Adam mali mali fahallaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw ma labista fa ablaita aw ma tasaddaqta fa amdaita. Manusia selalu mengungkapkan perkataan hartaku, hartaku. Tanah ni tanah siapa? Tanah saya. Memang tanah tu nama dia pun. Kereta tu kereta siapa? Kereta saya. Rumah tu rumah siapa? Rumah saya. Rasulullah sebut orang cakap gitu. Tetapi Nabi sebut, adakah kamu tahu harta kamu yang sebenar ialah bila kamu makan, kenyang, itu hak kamu. Pakaian yang kamu pakai, lusuh di tubuh kamu, itu hak kamu. Ataupun yang kamu sedekahkan untuk kamu terima ganjaran selepas pada kamu mati, itu hak kamu. Selain pada tu, semua hak orang lain belaka. Dalilnya, lepas mati, semua boleh hak orang lain. Apakah kita nak harapkan anak kita bersedekah kalau kita sendiri pun tak bersedekah? Hayhat, hayhat, jauh sekali. Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salihun yad'u lahu." Apabila mati seseorang anak Adam, terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Siapa yang ada 3 perkara ni, pahalanya berterusan sampai kepadanya walaupun dia telah meninggal dunia. Iaitu yang pertama Nabi sebut, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang baik yang diajar kepada orang. Orang guna ilmu tu, dia akan dapat pahala. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepada kedua ibu bapa. Berpandukan hadis ini, ia menjadi asas yang menyuntik naluri insan untuk mempersiapkan amal kebaikan, termasuklah menubuhkan yayasan kasih mutiara, kerana setiap sumbangan yang dizakatkan, yang disedekahkan, yang disumbangkan atau yang diwakafkan akan terus mengalir pahalanya sekalipun penyumbangnya telah tiada lagi di dunia ini. Inisiatif ini juga selaras dengan dasar negeri, iaitu membangun bersama Islam yang menekankan keseimbangan pembangunan duniawi dan ukhrawi berteraskan prinsip adil, ihsan dan juga barakah.